di akhirat nanti mudah-mudahan. InsyaAllah. Gaji dekat akhirat? Ada Lagi bagus. Masya Allah. Awak ada nak cakap apa-apa lagi ke? Ikutkan ada. Tapi kalau awak busy tak apalah. Lain kali. Okeylah, saya gerak dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah. Mama ni sebenarnya ada benda nak cakap dengan Kasih. Apa dia, Mak? Mama nak berterus terang dengan Kasih. Kenapalah selama ni Mama macam bergeria sangat suruh Kasih kahwin dengan berjodoh dengan Ustaz Jazlan tu. Sebenarnya kan Kasih, nanti ia tu sakit nak mati. Hah? Astaghfirullahalazim. Sakit apa ni? Mak tak tahu. Doktor pun tak boleh nak detectkan. Doktor cuma cakap ni umur dia tak lama. Hidup dia tak lama maksudnya. Ya Allah, kesiannya dia. Memang kesian. Yelah macam Atiyah tu pun tak habis-habis cakap nak kahwin ke anak dia. Sibuk kata nak kahwin ke anak dia. Kahwin je dia fikir. Sebab kasih tahulah kan zaman sekarang ni kan kadang-kadang kita kalau kita jumpa lelaki kan, kita nampak macam tegap macam lelaki lah konon kan. Tapi tak berapa nak lelaki sangat. Orang kata apa? Penyakit LGKT? Apa ni? Ha? LGBT? Takkanlah Mama ni ustaz tu macam tu.